dengan segala urusan. Kita akan menuju ke Jambatan Lama. Pergi ke Bandar Muar. Ada orang, tanya orang. Dah nak sampai dekat JT Sabah kan, minyak bot boleh habis pula geng. Minyak geng. Ada di sana kamu. Alright geng, sekarang ni kita dekat JT Nelayan Sabah. Kita boleh lepas settle minyak. Sekarang ni kita nak ucapkan salam pisahan pada orang JT Sabah. Lepas tu kita meneruskan kembali perjalanan menuju ke Muara Muar. Raja Wali. Bapak tak saya sangka orang Muar ni kaya-kaya weh. Boleh ke saya nak pinjam sebiji? Saya nak ronda Laut Selat Melaka dengan Laut Cina Selatan ni. Geng, kita dah nampak Bandar Muar. Geng. Alhamdulillah, kita dah sampai selepas pelbagai rintangan. Kita dapat tengok juga airnya. Alhamdulillah. Jambatan Lama Muar kita dah nampak geng. Lagi belum lepas Jambatan Lama Muar ni, maknanya misi ni belum sukses geng. Dan kita orang akan stop dekat Masjid Abu Bakar. Kita akan try pergi ke situ geng. Okey, ni Basau geng, Basau Muar. Puas ya. Alhamdulillah. Bomber. Bomber Muar. Abang handsome kita kat sini lah. Ni Basau. Ya, Basau ni. Basau ni ada cerita dulu, Mastika. Basau Muar. Dan itu Jambatan Lama Muar yang menghubungkan Tanjung Agas ke Bandar Muar.